Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Musyarah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan kami peluang untuk membentangkan topik yang bertajuk Dasar Core Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepentingan pelaksanaannya di sekolah. Pertama sekali, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi tanpa diminta. Muhammad Syamil Arifin bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Irfan Hakim bin Norazmai. Dan saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa. Dah kenal nama kami, maka kita sedang pun bercinta. Kurikulum bermaksud semua aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah tetapi masih berada dalam lingkungan pendidikan yang formal. Ia merupakan kesinambungan kepada kurikulum akademik untuk membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Malaysia. Melalui kurikulum, pelajar bukan sahaja mencapai kecemerlangan akademik tetapi turut membina sasiah kepimpinan, disiplin dan kemahiran sosial. Selain itu, latar belakang mengenai dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dirangka bagi memastikan aktiviti luar bilik darjah dilaksanakan secara sistematik, seimbang dan berkesan di semua peringkat sekolah. Antara rujukan penting ialah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 1985 yang menegaskan kurikulum sebagai sebahagian daripada proses pendidikan. Yang kedua, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 1985 yang menyatakan penyertaan murid-murid dalam kurikulum adalah wajib. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menggariskan keperluan melahirkan pelajar yang holistik, berciri kepimpinan dan bertanggungjawab. Seterusnya, objektif dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara objektif utama ialah yang pertama, mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan seimbang. Yang kedua, melahirkan pelajar yang mempunyai sasiah mulia, semangat patriotisme dan kemahiran insaniah. Yang ketiga, menyediakan peluang kepada murid untuk memupuk bakat, minat dan kreativiti. Yang keempat, membentuk kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan murid. Bentuk aktiviti kurikulum di sekolah. Aktiviti kurikulum dibahagikan kepada 3 komponen utama iaitu persatuan dan kelab akademik. Contohnya, kelab bahasa Melayu, kelab sains komputer, kelab sejarah dan lain-lain. Yang kedua, pasukan badan beruniform seperti kadet remaja sekolah, pengangkap, puteri Islam dan sebagainya. Yang ketiga, sukan dan permainan seperti bola sepak, bola jaring, badminton dan sebagainya. Ketiga-tiga komponen ini membantu pelajar membina jati diri, disiplin, semangat, kepimpinan serta menghormati peraturan. Secara keseluruhannya, dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia bukan sekadar garis panduan tetapi satu dasar yang menekankan pembentukan insan yang berakhlak mulia dan seimbang dari pelbagai aspek. Bahagian seterusnya akan dihuraikan oleh rakan saya yang akan membincangkan tentang kepentingan pelaksanaan kurikulum di sekolah serta impaknya terhadap pembangunan sasiah murid. Terima kasih kepada rakan pembentang pertama. Saya akan meneruskan pembentaran dengan memiliki kepentingan pelaksanaan kurikulum di sekolah dan bagaimana pelaksanaannya membentuk pelajar yang berkarakter unggul serta
selaras dengan konsep karamah insaniah. Kepentingan pertama ialah membentuk jati diri dan sesiap pelajar. Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mengamalkan nilai-nilai murni seperti tanggungjawab, kejujuran, disiplin dan hormat menghormati melalui penyertaan dalam pasukan beruniform atau aktiviti sukarelawan. Pelajar dididik untuk berdisiplin dan berpegang pada etika. Ini selaras dengan nilai ihsan dan hormat dalam kerangka Malaysia Madani. Kepentingan kedua pula ialah memupuk semangat kepimpinan dan kerjasama. Pelaksanaan aktiviti seperti mesyuarat kelab, perancangan program atau pertandingan memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah bakat kepimpinan. Mereka belajar membuat keputusan, bekerja dalam kumpulan dan menyelesaikan masalah secara bersama. Kepimpinan berteraskan nilai ini penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu memimpin masyarakat Madani dengan integriti dan amanah. Kepentingan ketiga pula ialah menyemai perpaduan dan toleransi. Kokurikulum menjadi platform terbaik untuk mengeratkan hubungan antara pelajar daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang. Aktiviti sukan dan kelab memupuk semangat perpaduan serta toleransi. Inilah yang menyokong inklusif, rahmah dan harmoni dalam gagasan Malaysia Madani. Kepentingan keempat, menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21. Kokurikulum membantu pelajar membina kemahiran insaniah seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritikal dan kreativiti. Kemahiran ini diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia global. Pelajar yang aktif dalam kokurikulum lebih yakin, berani mencuba dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Namun begitu, pelaksanaan kokurikulum turut berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya kekurangan masa akibat tekanan akademik, keterbatasan kemudahan di sekolah iaitu sekolah luar bandar, kurang pelibatan aktif guru, penasihat dan murid, ketidakseimbangan antara aspek akademik dan kokurikulum. Oleh itu, pihak sekolah dan KPM perlu sentiasa menambah baik strategi pengurusan dan memberi pengiktirafan sewajarnya kepada pelajar yang aktif dalam kokurikulum. Kesimpulannya, pelaksanaan kokurikulum amatlah penting bagi membentuk pelajar yang bukan sahaja cermin akademik tetapi juga mempunyai ihsas mulia dan berjiwa madani. Seterusnya, rakan saya yang ketiga akan menguraikan bagaimana pelaksanaan kokurikulum ini membentuk karamah insaniah dalam menjayakan Malaysia Madani. Terima kasih kepada Syahmi dan Irfan atas pembentangan yang penuh bertenaga sebentar tadi. Baiklah, saya akan mengakhiri pembentangan ini dengan mengaitkan dasar dan pelaksanaan kokurikulum dengan konsep karamah insaniah dalam kerangka Malaysia Madani. Karamah insaniah bermaksud kemuliaan insan, iaitu pengiktirafan terhadap nilai kemanusiaan dan maruah setiap individu. Konsep ini menjadi tunjang kepada gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terdapat 6 teras utama Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Melalui aktiviti kokurikulum, pelajar diberi ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai madani. Contohnya, nilai ihsan dan hormat. Nilai ini akan diterapkan melalui aktiviti khidmat masyarakat. Selain itu, nilai daya cipta. Nilai ini diterapkan melalui inovasi dalam kelab sains atau ICT. Akhir sekali, nilai keyakinan. Nilai ini dibentuk melalui penyertaan dalam debat, syarahan atau pertandingan sukan. Semua ini secara tidak langsung mengangkat martabat insan dan melahirkan pelajar yang berakhlak mulia serta berketerampilan. Guru memainkan peranan yang penting sebagai pembimbing, model teladan dan pengurus kokurikulum. Sekolah pula bertanggungjawab menyediakan persekitaran yang kondusif serta peluang yang sama rata kepada semua pelajar. Apabila guru, pelajar dan pihak sekolah bekerjasama, maka nilai karamah insaniah dapat disemai dengan lebih berkesan. Pelajar yang terbentuk melalui kokurikulum bukan sahaja berdisiplin dan berketerampilan, tapi juga mempunyai nilai empati dan tanggungjawab sosial. Inilah generasi yang akan menjadi pemimpin masa hadapan, yang mampu mengimbangi antara ilmu, akhlak dan kemanusiaan. Dengan itu, pelaksanaan dasar kokurikulum secara menyeluruh dapat membantu merealisasikan cita-cita Malaysia Madani
iaitu sebuah negara yang maju, berkeperimanusiaan dan berakhlak tinggi. Kami percaya sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing, Malaysia Madani bukan sahaja sekadar slogan, tetapi akan menjadi realiti yang dibina atas kemuliaan insan. Sekian, terima kasih.